Kalau belajar di seluruh pelosok dunia sekalipun tetapi tidak memberi manfaat kepada sesiapa, sama seperti pokok yang tidak menghasilkan buah. Adakah saya ini kira anak derhaka jika saya memerangi ayah saya sendiri? Mengapa direjam? Untuk membunuh syaitan yang ada pada mereka, Walid. Tapi kita tak ada bukti yang sahih Abi yang mengatakan mereka itu berzina. Sekarang ni kau nak mengatakan yang hukuman Allah itu salah. Tak perlu sampai nak rejam. Itu bukan undang-undang negara kita, Bu. Tapi itu undang-undang Islam. Syed Yusuf. Syed Kamal. Betulkan Walid kalau Walid salah. Di antara hal yang dilarang dalam Islam adalah seorang lelaki berduaan dengan perempuan yang bukan mahram. Betul, Walid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, maka janganlah berkhalwat dengan seorang wanita tanpa mahram wanita itu. Kerana yang ketiganya daripada mereka adalah syaitan. Dan Walid melarang jemaah Walid berdua-duaan dengan yang bukan mahram, bukan kerana Walid tak percayakan jemaah Walid, tetapi untuk melindung kamu semua dari godaan syaitan dan perilaku buruk yang bakal menjerat diri kamu sendiri. Ya, salah saya, Walid. Tapi kami memang tak buat apa-apa pun. Sumpah, Walid. Ya, betul, Walid. Kami hanya berjumpa sekejap je, Walid. Tolonglah, Walid. Ini adalah di antara kesalahan besar yang Walid tekankan di dalam jemaah ini. Kerana apa? Kerana apabila kita berdua-duaan dengan yang bukan muhrim kita, maka kita sudah mengikis rasa malu. Padahal malu itu adalah sebahagian daripada iman. Dan asbab merasa malulah kita memiliki perisai untuk melindung diri kita dari melakukan maksiat dan dosa. Jadi di manakah rasa malu dalam diri kamu pada masa itu? Ampunkan saya, Walid. Saya janji saya takkan buat lagi. Jihad Umar telah menetapkan ini adalah di antara kesalahan yang besar. Apakah hukumannya, Syed Yusuf? Rejam dengan 7 butir batu, Walid. Mengapa direjam, Syed Kamal? Untuk membunuh syaitan yang ada pada mereka, Walid. Syaitan dan iblis sampai kiamat pun tak akan mati. Yang ingin kita bunuh adalah sifat iblis dan syaitan di dalam mereka. Rabiah. Apakah kami baik? Walid! Walid, ampun, Walid. Tolonglah. Entah
Ayah, ayah tolong, ayah, ibu. Ibu tolong. Boleh ampuni kami, boleh tolong. Bagi saya. Apakah ayah nak? Mengarut. Betul-betul mengarut. Bu, mengarutlah, Bu. Apa ni? Kalau betul pun budak-budak tu buat salah, ya. Tapi takkanlah sampai nak kena rejam. Itu bukan undang-undang dalam negara kita, Bu. Tapi itu undang-undang Islam. Ada dalam Al-Quran, kan? Ya, betul, Bu. Tapi bukan undang-undang kita untuk menghukum orang sampai macam tu sekali. Yang tu aku tak setuju kalau kau bangkang, Baiduri. Kau sekolah agama, kan? Sampai ke Mesir. Takkanlah kau tak tahu hukum Allah. Walid kan selalu cakap dalam tausiah dia. Tak ada hukum lain sebaik hukum Allah. Negara kita negara Islam. Ikutlah cara Islam. Kalaulah Baiduri yang kena macam tu, Bu, macam mana? Ibu redha? Aku redha. Kalau betul kau buat salah. Sebab itulah sekarang ramai orang Islam yang bermahaja lela buat dosa. Sebab tak takut Allah, tak takut hukum Allah. Terlalu liberal. Hukum dunia tak sama dengan hukum Allah. Kalau kita ikut hukum Allah, hukum dalam Al-Quran, siapa yang berani buat maksiat? Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad mengatakan, hudud boleh mencegah manusia dari berbuat dosa. Dan juga Allah SWT semata boleh menentukan hukumannya, tidak boleh ditambah maupun dikurangkan. Habis, tapi kita tak ada bukti yang sahih Habis yang mengatakan mereka tu berzina. Mereka tu cuma ditangkap berdua-duaan. Maka duduk berdua-duaan itu tak salah. Salah tetap salah Habis. Cuma kita tak boleh menghukum tanpa ada bukti. Sekarang ni kau nak mengatakan yang hukuman Allah itu salah. Astagfirullahalazim. Bukan itu yang saya maksudkan Habis. Kamu terlalu taksub dengan hukuman dunia sampai kamu menolak hukuman Allah. Aturan-aturan manusia bukan hanya gagal berkeperimanusiaan dan berkeadilan. Sebab itu kita pilih hukum Allah. Sebab dialah kebenaran. Sebab itulah dia pemutus yang paling baik. Bukan hukum dunia, Hambali. Islam adalah penyelesaian. Dialah sesuatu yang dapat menyelamat manusia dari kesesaraan. Tak ada salahnya kalau kita nak jalankan Islam secara kafah. Akak bagi lagi malam akak kat dia. Mungkin ada benda lagi yang nak dibincangkan. Melampaulah Kak. Siang-siang tak boleh nak bincang ke? Ha? Jangan bagi muka sangat Kak.
Habis semua malam-malam kita orang diambil. Masa malam je nak bincang. Masa malam je nak bincang. Alasan tu je lah, Kak. Ni pun satu. Bodoh sangat. Berkorban tak bertempat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku kekuatan, ya Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Tak on lagi ke phone dia ni? Tak habis lagi ke tempoh hukuman? Tolong jangan jadi apa-apa kat dia. Apabila mula ada nafsu untuk bercinta di jihad ummah ini, bermakna akan ada nafsu yang lebih besar lagi. Jika tidak dihalang ataupun dipantau, anak-anak itu akan beralih pandangan cintanya pada duniawi. Mereka tidak akan lagi mengejar Allah. Kerana cinta kepada manusia itu ibarat racun kepada iman. Saya minta maaf, Walid. Saya terlepas pandang. Ketika ini kita berada di medan perang akhir zaman. Seperti yang tertulis di dalam kitab, Dajjal akan turun. Siapa yang pertama akan dimusuhinya? Imam Mahdi. Dia akan berusaha untuk menghancurkan perjuangan. Tetapi dia akan gagal sekiranya umat Muhammad berpegang teguh kepada perjuangan bersama Imam Mahdi. Tarbiyah mereka supaya mereka tinggalkan cinta terhadap manusia, terutamanya anak-anak muslimat. Walid tidak mahu lihat lagi ada hubungan cinta di kalangan jemaah. Selagi tiada mendapat izin dan restu dari Walid, hubungan itu akan menjadi haram. Ya, Bu. Allah. Maduri, dengarlah cakap ibu. Ya, kenapa, Bu? Maduri, dah minta izin ke? Ya Allah, Bu. Kenapa semua benda nak kena minta izin dia, Bu? Tak perlulah, Bu. Sekarang ni yang penting, Ibu dah izinkan Baiduri pergi. Lagipun bukan nak pergi mana, Bu. Nak pergi jumpa Ikin kejap je, Bu. Ya Allah, Bu. Penatlah, Bu, dekat dalam ni. Semua benda nak kena minta izin. Itu adab dalam berjemaah. Menghormati pemimpin di dalam jihad ummah ini. Datang sini nak menuntut ilmu kan? Jadi hadam ilmu adab itu betul-betul. Barulah ilmu lain akan menyusul. Kalau setakat ada ilmu semata-mata, iblis pun ada ilmu. Assalamualaikum. Aku baru nak naik bot ni. Kau tunggu dekat seberang, Nanti dah sampai aku telefon. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Sebesar mana pun sesuatu pokok itu, tetap tidak akan memberi manfaat kepada sesiapa kalau pokok itu tidak menghasilkan buah. Macam ilmu juga. Kalau belajar di seluruh pelosok dunia sekalipun tetapi tidak memberi manfaat kepada sesiapa, sama seperti pokok yang tidak menghasilkan buah. Betulkan saya kalau saya salah? Awak pernah dengar tak tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 perkara, iaitu tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, masa mudanya, untuk apa digunakan, hartanya didapatkan dari mana dan disalurkan ke mana, serta ilmunya, untuk apa diperbuatkan. Syira Dewi Hikmat Umi Rabiatul di Pondok Muslimat. Seri, Mona, Lia, boleh Hikmat bersihkan kawasan belakang? Kami pergi sekarang ke balik? Ya. Mia Walid, Mia Hikmat dekat mana? Mia Hikmat Walid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Walid di mana? Walid tak ada. Kenapa? Tak apa. Bi, kebetulan dah kau dekat sini, boleh kita bincang pasal malam suci tu. Yelah, kata Walid, dia nak mempercepatkan budak-budak perempuan tu menikah. Risau juga kalau budak-budak tu ada buat hubungan dengan lelaki luar jemaah. Kan? Abi, kamu pun mungkin salah seorang daripada calon tu. Kota kan masih kosong lagi. Tak boleh biar kosong lama-lama, Bi. Macam mana nak bendung nafsu? Allah ada bagi 4 kota. Kalaulah Bi dia dah cukup kota dia, tak ada dah masa dia nak uruskan pengurusan jihad rumah ni. Kita kan ada untuk bantu sokong dia tu. Lagipun Walid percayakan Nabi tau. Dan aku rasa Abi ni orang yang sesuai untuk gantikan tempat Walid. Bi, kau jangan risau. Kami akan sokong kau. Sentiasa. Kalau itulah kebenarannya, alhamdulillah, syukran. Aku punya sahabat-sahabat pemimpin yang baik hati dan mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi awak beruntunglah. Dah berapa tahun dah Abi tak isi dia punya kuota. Kak Nah pula buat hal. Tinggal awak je lah. Untung sabut timbul. Untung batu tenggelam. Memanglah sekarang ni tak ada. Tapi kalau dah Walid putuskan, takkanlah Abi nak menolak. Betul juga Abi tu memang taat dengan Walid. Tahu tak apa. Tapi awak boleh terima ke kalau tiba-tiba Walid nikahkan Abi dengan perempuan lain? Kita kan memang dah diajar untuk redha. Tak boleh tamak. Semua yang kita miliki ni milik Allah. Kalau suami kita tak dikongsi, mungkin dia ambil orang atau dia ambil Allah. Saya lagi rela diambil Allah daripada diambil orang. Astaghfirullahalazim, Masyita.
mengucap. Awak tu isteri Walid. Sepatutnya awak lagi redha daripada kami semua. Benda lain saya boleh terima. Tapi kalau bab suami ni, Masya Allah, susah sangat saya nak redha. Cuba awak bayangkan, kalau Abi dinikahkan dengan orang yang lagi muda daripada awak. Bolehkah awak redha? InsyaAllah. Demi Allah dan Rasul. Bukankah pondok ni dah dikemas semalam? Siapa yang bagi arahan hikmat di sini? Walid, Umi. Mia mana? Mana lagi, Umi? Dengan Walid lah. Kesayangan Walid kan sekarang. Orang lain semua dapat khidmat kerja yang berat. Mia je tak. Astaghfirullahalazim. Sampai rejam? Ya. Tahu tak, hukum hudud tu, kalau rejam, hanya untuk orang yang dah berkahwin tapi berzina. Kalau sebat, aku faham lagi. Itu barulah hukum hudud. Ni tak. Main belasah je hukum. Baiduri, boleh tak kali ni kau dengar cakap aku? Apa? Tak payah jadi hero. Keluar dari tempat tu. Boleh? Kau kan ramai kawan agama. Minta tolong dia orang. Buat report. Biar semua tu kena tangkap. Lagi lama kau kat dalam tu, lagi bahaya tahu tak? Sekarang ni, aku nak selamatkan budak-budak perempuan kat dalam tu. Aku tak nak diorang jadi mangsa kahwin muta'ah lah, nikah batin lah, merepek. Ya, aku faham. Tapi takkan mak kau tu tak buka mata lagi? Mak aku nampak, tapi entahlah, aku tak faham. Dia macam masih was-was nak percaya. Cuma sekarang ni yang aku lagi tak faham budak-budak perempuan kat dalam tu. Sanggup diorang rela, diorang terima jadikan diri diorang sendiri alat pemuas nafsu. Baiduri, kau tak boleh berjuang sorang-sorang. Kau tolonglah dengar cakap aku. Puteri Jerai kesayangan Sultan masa tu. Apa saja kehendak Puteri Jerai dikotakan Sultan. Yang tahu kenapa? Sebab Puteri Jerai lah satu-satunya puteri yang mampu memuaskan Sultan. Wajib ni. Dan cinta Puteri Jerai cinta yang paling agung pada Sultan. Dia sanggup menggadaikan nyawanya untuk mempertahankan Sultan. Yang macam tu juga ke? Mestilah Walid. Walid kan cakap Mia ni dampingan Puteri Jerai. Mia nak jadi macam Puteri Jerai. Dan Sultan Mia adalah Walid. Subhanallah. Itu dah lari jauh dari ajaran Allah dan Rasul. Dan tak ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Dah berapa lama markas jemaah tu? Rasanya dah bertahun-tahun lama ni Ustaz. Sebelum saya balik pada Yaman lagi sebenarnya dah wujud dah jihad ummah. Ayah awak ada kat dalam tu? Ya. Ayah saya salah seorang orang kanan ketua tu. Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, dia menyatakan bahawa hukum fitnah itu adalah haram dan termasuk dalam golongan yang dosa yang besar. Sebab apa? Sebab perbuatan ini boleh menyebabkan musibah yang besar pada masyarakat. Maaf Ustaz. Adakah Ustaz yang cakap saya ni cuba menyebarkan fitnah? Tak. Maksud saya, kita jangan menuduh dulu.
Kalau boleh kita kena kumpulkan bukti-bukti yang sahih. Sebab kita tak mahu. Kita jangan suburkan budaya fitnah dulu. Baik, insya-Allah saya faham. Cuma satu soalan, Ustaz. Jika saya dapat kumpulkan semua bukti yang ada, adakah saya ini kira anak derhaka jika saya memerangi ayah saya sendiri? Kalau boleh, Walid putuskan pasangan untuk Hambali sekali. Anak beranak nak menikah. Apakah perjuangan jihad ummah ini sama matlamatnya berlandaskan Quran dan Sunnah, atau saya rasa awak faham apa yang saya cuba sampaikan? Walid bersedia memimpin Baiduri. Jemaah dah sesat jauh dah, Bu. Fitnah! Dia layan aku macam binatang! Lagi lama kita biarkan perkara ni terjadi, lagi banyak dosa yang kita buat. Macam kita ni bersubahat pula. Ada undang-undang dan peraturan yang dia kena ikut. Jangan sampai saya ambil tindakan. Saya tidak yakin pada ketaatan Hambali dan Baiduri. Aku cakap buang! Hambali! Ibu masih lagi nak pertahankan Tok Guru ibu yang sesat tu ke? Kau jangan nak ajar aku, Hambali. Tundukkan diri, dia sujud di kaki kandung. Apa ajaran dia yang menduakan Allah? Jadi minum air kaki semua tu, Bu? Betul ke? Tiada! Kamu semua akan bersama Walid dan Rasulullah untuk menuju ke syurga. Bunyi macam Kak Izzah risau kalau Walid nikah dengan budak tu. Akak tak bantah. Apa-apa pun mesti Kak Rabi dapat lebih. Macam tu ke Walid kata Adil? Kita ni dibawa macam tubuh kayu. Syurga awak ada bersama. Saya tak izinkan kalau awak balik jatuh tanah. Kalau boleh, Walid putuskan pasangan untuk Hambali sekali. Anak beranak kena menikah. Apakah perjuangan jihad ummah ini sama matlamatnya berlandaskan Quran dan Sunnah, atau saya rasa awak faham apa yang saya cuba sampaikan? Kerana Baiduri belum kenal Allah. Takkan kerana saya tidak setuju dengan poligami, maka saya dianggap tak kenal Allah. Kamu semua ni takut pada Allah atau nak taat pada perkara-perkara bid'ah ni? Hambali! Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walid, saya ada perkara yang nak dibincangkan.
Ketakwaan itu adalah melakukan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Tidak ada kan syarat untuk perempuan masuk syurga dengan mentaati seorang mursyid yang belum pasti pun kemursyidannya. Kita jangan mengunduh dulu. Kalau boleh kita kena kumpulkan bukti-bukti yang sahih. Sebab kita tak mahu. Kita jangan suburkan budaya fitnah dulu. Dah hampir 2 minggu dah saya solat istikharah, Walid. Saya dapat renungkan suara-suara sunyi Walid. Yalah, sebagai pengikut Walid yang taat dan sentiasa setia dengan Walid, saya rasa saya dah tiba masanya untuk isi ruang-ruang kosong untuk dipertanggungjawabkan, melindungi dan memimpin seorang lagi isteri Walid. Alhamdulillah. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah. Dah terbuka pintu hatinya Abi. Bermakna dah sampailah seru tu. Lama sangat dah kosong. Bukan... saya bukan terfikir sangat untuk nak tambah lagi, Walid. Ialah setelah isteri saya, Maimunah dan Latifah meninggal, Rosnah pula buat hal. Saya tak nak tengok Sarina terlalu selesa di tempatnya. Kan ramai lagi jemaah kat sini. Apa kata kita ikat aja dengan perkahwinan, Walid? Boleh. Tak ada masalah. Sedangkan Rasulullah pun mampu menikah lebih dari 4. Ini kan pula kita. Mampu tak mampu je. InsyaAllah saya mampu, Zahir batin. Saya mampu. Oh, ada satu lagi saya nak cadang dengan Walid. Dari anak saya, Hambali. Kalau boleh, Walid putuskan pasangan untuk Hambali sekali. Masya Allah. Anak beranak kena menikah ni. Bukan apa, Walid. Macam Walid katakan, perkahwinan itu akan mengukuhkan lagi sihat ummah kita. Saya khawatir anak saya Hambali jatuh hati dengan perempuan di luar jemaah. InsyaAllah ada calonnya. Kalau boleh saya cadangkan, boleh putuskan pasangan Hambali dengan anak-anak jemaah saja sama elok. Awak buat lagi istikharah tu. Semoga calonnya tu nanti tepat pilihan Allah. InsyaAllah, Walid. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya sikit? Silakan. Awak baru balik daripada Yaman. Ilmu penuh di dada. Dan saya percaya Allah kurniakan ilmu kepada awak dan dengan ilmu yang awak ada, awak dedikasikan diri awak untuk membantu ummah dalam memperdalamkan lagi iman dan memimpin mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan saya percaya itu juga adalah perjuangan jihad ummah. Dan sebab itulah awak dan juga saya berada di sini. Ayah awak juga adalah salah satu daripada pemimpin besar. Sudah tentu awak lebih faham tentang perjuangan jihad ummah ini lebih baik berbanding daripada saya. Jadi saya nak tanya, apakah perjuangan jihad ummah ini sama matlamatnya berlandaskan Quran dan Sunnah demi Allah dan Rasul untuk mendekatkan ummah kepada Allah atau... Saya rasa awak faham apa yang saya cuba sampaikan. Awak tak perlu jawab.
Dengan ilmu yang awak ada, awak tahu apa yang saya maksudkan kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya tahu awak tengah buat apa sekarang. Semua orang pun tahu saya dekat sini tengah tunggu bot. Jadi apa masalahnya? Saya bercakap pasal perjuangan ummah. Matlamat kita sama. Saya dekat sini, saya nak perjuangkan mak saya. Mengembalikan kewarasannya pada realiti jihad ummah. Sama. Sama tapi tak serupa. Kehidupan awak dekat situ. Keluarga awak pun dekat situ. Berbeza dengan mak saya yang dijebakkan. Dan sekarang ni, saya pun turut berkorban masuk ke dalam tempat ni. Untuk apa? Untuk buka mata mak saya melihat segala kesumbangan yang ada dalam jihad ummah. Saya pun ada mata melihat kebincangan ini semua berlaku. Tapi saya bersorangan, bersendirian untuk nak meluruskan semua ni. Awak nak selamatkan satu akidah, saya nak selamatkan satu jemaah. Kalau kita bergabung, strategi kita tepat, insya-Allah kita boleh selamatkan akidah jihad ummah. Demi Allah dan Rasul. Yang muda ya. Belum pernah lagi ada jemaah yang datang pada saya bagi tahu ya baiknya sekarang itu calon isterinya tu. Itu yang pelik, Walid. Telah solat istikharah, saya dapat bayangkan perempuan itu kecil-kecil, putih, ada semacam Sri Kandi, pejuang Islam. Mungkin Allah nak hantar seorang perempuan untuk bantu saya berdakwah. Semoga bayangan itu memang petanda dari Allah. Bukannya jelmaan daripada syaitan. InsyaAllah. InsyaAllah. Jodoh dan maut ini kan ketentuan Allah. Kalau jodoh dan maut itu boleh dibeli, maka hilanglah zat Allah. Kita serah saja pada dia. Sebab dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita ikut seperti apa yang kita rancang. Tiada siapa yang betul tahu, termasuk awak. Tak, saya tahu. Mak saya pun was-was nak percaya dekat saya. Tak apa. Lama-lama kebenaran akan terungkap juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana hang balik? Assalamualaikum, Walid.
Waalaikumsalam. Pak suami dah meninggal. Saya dah tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elok sangatlah tu. Keluar. Kau tu bekerja dekat sini. Tapi Baiduri bukan kerja Bu kat sini, khidmat je. Khidmat apa je? Kau tu dibayar gaji. Ya Allah, Bu. Kan Baiduri dah cakap kat Ibu sebelum ni. Sementara Baiduri nak dapat kerja yang betul-betul, Baiduri khidmat dekat sini. Sambil-sambil tu nak juga faham jemaah-jemaah kat sini. Tu je. Jadi kau ingat kau boleh buat suka hati kau? Tak malu dengan Walid ke? Nanti apa orang lain cakap pasal kau? Tapi takkanlah tak boleh keluar langsung, Bu. Baiduri pun ada juga nak kena settlekan hal-hal Baiduri. Minta izin. Bukan keluar macam tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duka cita dimaklumkan, kita telah kehilangan seorang jemaah, Suhaimi bin Muhammad Firdaus, yang telah kembali ke rahmatullah pada jam 3.45 petang tadi. InsyaAllah, jenazah akan dihantar untuk dikebumikan selepas asar nanti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana pun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh, kematian akan sentiasa mengejar. Yakinlah kita semua bahawa mati itu benar, alam kubur itu benar, pertanyaan mungkar nangkir itu benar, bangkit sesudah mati itu benar, dihitung dosa dan pahala itu benar, titian sirat itu benar, syurga itu benar, dan neraka itu benar. Hari kiamat pasti akan datang. Tidak diragui lagi. Dan Allah akan membangkitkan semua orang yang berada di dalam kubur. Kak, tu arwah suami akak kan? Betul suami saya. Kenapa akak tak ikut pergi kubur? Perempuan mana boleh ke kubur? Siapa kata? Walid yang kata. Walid kata tak payah pergi kubur. Berhenti. Buang air ni. Korang ada kenapa? Korang ni semua datang sini belajar untuk taat perintah Allah. Kenal Allah. Bukan membelakangkan Allah macam ni.
Aku tak membelakangkan Allah. Bersubahat dengan bagi orang minum air mandian ni, kau cakap bukan membelakangkan Allah. Ini perkara-perkara bida'ah, tahu tak? Kat mana keberkatannya mandian ni? Keberkatan semuanya datang daripada Allah. Aku hanya turut perintah Walid saja. Aku ambil kau. Walid lantik aku untuk jadi ketua. Korang ni semua kena dengar dan taat juga cakap aku. Aku cakap buang. Panggil semua ahli karya lelaki sekarang. Datang, turun sini. Pergi aku cakap. Dakwah tanpa poligami tak boleh ke? Kenapa memilih sunnah Rasulullah yang itu sahaja, sedangkan banyak lagi sunnah Rasulullah yang lain? Itu bukan kesalahan atau dosa. Di dalam Al-Quran juga membenarkan poligami tanpa menentukan syarat apa pun, kecuali mampu berlaku adil. Tetapi adil itu kan sangat berat, Umi. Ringan pada mereka yang mempunyai iman yang tinggi dan matlamat berpoligami kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Berpoligami kerana Allah dan Rasul. Bagi saya, mempunyai isteri lebih daripada seorang itu bukan berdakwah. Kecuali sekiranya perempuan yang dinikahi itu benar-benar memerlukan perlindungan. Dalam jihad umat ini, saya tengok berpoligami itu dah macam satu budaya. Poligami itu dakwah hati. Hati suami dan juga hati isteri-isteri. Jihad umat dakwahnya untuk umat Rasulullah. Bagaimana hendak berdakwah kepada umat Rasulullah kalau diri sendiri belum temui keikhlasan dan keredaan dengan hanya satu ujian, iaitu poligami. Umi tidak pelik kalau Baiduri menolak poligami. Kerana Baiduri belum kenal Allah. Astaghfirullahalazim. Takkan kerana saya tidak setuju dengan poligami, maka saya dianggap tak kenal Allah. Kalau kenal, Baiduri akan yakin bahawa tidak ada apa-apa dalam dunia ini yang milik kita. Semuanya milik Allah. Jika ianya milik Allah, ianya harus dikongsikan. Tak malukah kita menolaknya? Seolah-olah suami kita itu milik abadi kita. Surah An-Nisa ayat 129 mengatakan, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Kerana itu, janganlah kamu terlalu cenderung dengan orang yang kamu cintai, sehingga membiarkan yang lain terkuntang-kanting. Bagi saya, banyak lagi cara lain untuk mendidik hati selain daripada berpoligami. Saya cuma khawatir kalau perempuan hanya dijadikan mangsa dalam erti kata berdakwah. Maksud saya, memanipulasikan perempuan atas nama dakwah. Semua dah ada sini. Aku nak sekarang ni, kau bersihkan perigi ni. Buang semua air ada dalam ni. Aku tak nak. Kamu semua ni takut pada Allah? Ha? Atau nak taat pada perkara-perkara bid'ah ni? Ini bukan bid'ah. Minum air mandian manusia ni yang tak ada keberkatan langsung dalam ni, kau cakap bukan bid'ah. Dalam Al-Quran pun tak mengajar semua benda ni. Rasulullah pun tak mengajar umat dia minum air mandian begini. Buang air ni. Kami mendapatkan berkat dari musyrik kami, bukan orang sembarangan. Kalau kami tak taat pada musyrik kami, pada siapa kami nak taat? Korang semua tak nak buat tak apa. Apa biar aku yang buat sendiri. Hambali.
Aku hantar kau belajar bukan menjadi manusia yang bongkak dan angkuh. Saya bukan angkuh, Abi. Saya hanya membetulkan pemahaman yang salah. Siapa kau untuk tentukan betul atau salah? Abi, Al-Kausar itu sungai yang berada di dalam syurga. Seperti kolam yang diperbuat daripada batu permata yang indah lagi cantik. Putihnya lagi putih daripada susu, manisnya lagi manis daripada madu, wanginya lagi wangi daripada kasturi. Itu sungai yang dijanjikan oleh Rasulullah untuk umatnya yang menghuni syurga. Bukan dari air mandian manusia yang dikatakan berkat. Di mana keberkatan itu, ya Abi? Itu pertanyaan orang berilmu tapi tidak ada isinya. Rasulullah mengajar kita tentang syariat. Daripada syariat itu, kita mengenal hukum. Di dalam Al-Quran, tiada hukum dan syariat tentang air mandian manusia. Minum air kaki manusia itu membawa kepada keberkatan. Syariat itu mengajar kita untuk betulkan diri. Tarikat itu mengajar kita untuk mampu membenarkan diri. Hakikat itu mengajar kita untuk berserah diri. Dan makrifat itu mengajar kita untuk mengenali sejatinya diri. Syariat dikerjakan oleh tubuh. Tarikat dikerjakan oleh hati. Hakikat dikerjakan oleh jiwa. Dan makrifat dikerjakan oleh rasa. Apabila kau pilih untuk belajar ilmu syariat yang kau dapat, orang yang hanya beribadat dengan syariat, maka dia akan menyembah kekosongan. Abi, tarikat hakikat makrifat tanpa syariat berarti sebuah kesombongan. Tanpa syariat, kita tak akan mengenal erti pengabdian kita sebagai hamba kepada Allah SWT. Kau balik dan bukan nak ajak aku tentang hukum. Di dalam jihad ummah, ilmu kau ni hanya setitis di lautan yang luas. Jangan sampai setitis ilmu kau tu, kau cipta gelora di lautan yang tenang. Umi Rabiatul! Umi Rabiatul! Kenapa ni? Saya mohon ampun, Umi. Air yang saya perlu masukkan ke dalam perigi untuk malam berkat telah dibuang, Umi. Siapa yang buang? Hambali. Dia kata ini semua bid'ah. Kau tahu agama menuntut kita supaya taat pada musyrik. Taat dengan minum air basuhan kaki. Tanpa taat kepada seorang musyrik, sebuah bahtera perjuangan tidak akan mampu belayar. Tetapi saya tidak yakin pada ketaatan Hambali dan Baiduri.